Di sebalik pindah-pindah. Alah yang tolak 3 jadi tambah 3, tambah 6 jadi tolak 6. Darab 2 jadi bahagi 2, bahagi 3. Semua ni adalah shortcut buatan Malaysia. Dekat luar negara tak wujud tahu kaedah ini. Ia direka untuk kira pantas matematik menengah rendah. Jalan kerja sebenar diajar masa Form 1, bab 6.1. Tetapi 6.2 sampai ke SPM tak ditunjukkan lagi. Masalahnya sangkut pada matematik yang tinggi seperti dalam AdMaths dan juga universiti. Asasnya datang daripada dacing yang sama berat kiri kanannya. Manipulasi sama belah ditekankan. Contohnya, letak 4 guli di sebelah kiri, bang, kita kena tambah 4 di sebelah kanan supaya dia sama berat. Yeay! Kalau cikgu tolak satu sebelah kanan, kena cepat-cepat keluarkan satu sebelah kiri. Barulah seimbang. Bukan hanya tolak, darab 2 sebelah kiri, kena cepat-cepat darab 2 sebelah kanan. Itulah yang dimaksudkan dengan manipulasi sama belah. Manipulasi tadi digunakan untuk mencari nilai misteri. Contoh soalan, 2x tambah 3 sama dengan 11. Sebenarnya, soalan ini boleh diwakili oleh dacing. X ni ibaratkan kotak misteri. Oleh kerana ada 2x, 2 kotak misteri. Tambah 3, 3 guli. Sama berat dengan 11 biji guli. Biasanya kita buat apa? Kita akan pindahkan 3 jadi tolak 3. Ini adalah shortcut di mana ia tidak masuk akal dalam dunia matematik. Sebab macam mana pula boleh 3 guli ni ditolak sana? Apa yang berlaku ialah, padam sekejap. Sebenarnya kita tolak 3 di sebelah kiri dan kita tolak 3 sebelah kanan. Rupa dia jadi macam ni. Sebelah kiri kita tolak, buang jauh-jauh. Bye. Sebelah kanan pun kita ambil 3 biji guli dan kita campak jauh-jauh. Buang. Tambah 3 tolak 3 hilang. Tinggallah 2x. Sebelah kanan dapat 8. Cikgu, 2 darab dengan x pindah jadi bahagi. Itu pun adalah shortcut. Cikgu padam. Memang betul kena bahagi 2. Tapi jawapan sebenarnya ialah sebelah kiri kita bahagi 2. Sebelah kanan pun kita bahagi 2. Cuba tengok dekat gambar raja di bawah. Cikgu bahagi 2 kat sini slash. Tinggal 1 kan? Sebelah kanan pun cikgu kena bahagi 2. Slash. 2 bahagi 2 cancel. Dapatlah X sahaja. X sama dengan 8 bahagi 2, 4. Kotak misteri kita ada 4 biji sahaja. Sudah anda faham? Sila komen.